Logo AIPA 2025 Malaysia direka khusus untuk mencerminkan aspirasi Malaysia sebagai Presiden Perhimpunan Agung AIPA pada tahun 2025. Bunga Raya adalah bunga kebangsaan Malaysia, menjadi fokus utama elemen dominan dalam logo ini yang melambangkan keindahan, kekuatan dan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan negara ASEAN. Kelopak bunga raya dilengkapi dengan corak batik halus pada logo ini, melambangkan keindahan seni tradisional Malaysia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ia juga menonjolkan seni budaya yang unik serta menggambarkan kehalusan, kepelbagaian dan identiti rakyat Malaysia. Elemen ini menyerlahkan warisan budaya sebagai asas kepada diplomasi dan kerjasama serantau. Motif daun yang digabungkan dengan elemen stigma mencerminkan komitmen Malaysia dalam menerajui agenda hijau ASEAN. Ini meliputi usaha untuk memperkukuhkan inisiatif alam sekitar, termasuk mitigasi perubahan iklim, penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan mampan. Stigma bunga raya selaras dengan 6 nilai teras madani yang diamalkan di Malaysia dalam membentuk masyarakat yang maju, berdaya saing dan inklusif. Bendera Malaysia yang diwakili dalam logo ini menggambarkan peranan Malaysia sebagai Presiden AIPA 2025. Bintang dan bulan pada bendera melambangkan perpaduan, kedaulatan dan aspirasi Malaysia untuk memperkukuhkan integrasi serantau. Merah melambangkan keberanian, biru keamanan, hijau kesegaran dan kelestarian. Manakala kuning adalah simbol kemakmuran ekonomi, hitam melambangkan kredibiliti dan profesional, putih membawa maksud ketelusan. Warna-warna merah, biru, hijau dan kuning dalam logo mencerminkan semangat ASEAN yang bersifat pelbagai budaya dan kepercayaan tetapi bersatu dalam visi bersama. Secara keseluruhannya, logo AIPA Malaysia 2025 membawa mesej yang jelas tentang kepimpinan, perpaduan dan kelestarian yang dapat memperkukuh semangat kerjasama serantau selari dengan visi untuk ASEAN yang lebih bersatu, sejahtera dan mampan.